Tengah aku cuba. Jadi untuk video kali ni aku bawa korang ke satu chalet yang privacy, yang ada pantai, yang korang boleh lepak dengan family ataupun keluarga dengan tenang dan tak ramai orang. Dan video ni selama 48 jam. Jadi layan je lah kecantikan di Kuantan. Let's go. Jadi kita orang singgah penting pertama. Cuba tengok ni. Nasi dagang asli Terengganu kan? Ready to eat punya packaging. Tengok. Masak ni pakai air. Tak tahu Rendaman. lah. Oh ni? Oh, Buka kantung je. Lepas tu panaskan. Aku tahu nasi dagang pun ada. Tak apa. Sekarang dah settle makan alas purut semua. Yes. Jam menunjukkan 2.35 petang. Kita orang akan shoot terus ke Kuantan. Let's go. Let's go! Okay, sekarang dah 2.58. Rasanya tadi dia keluar pergi toilet dalam pukul 2.30 lebih, 2.40 kot. Tapi masih tak muncul-muncul Pukul berapa nak sampai ni? Mana dia? Ayoyo. Kita orang sekarang dekat R&R hentian Lancang. Lancang. Dan kita orang berhenti untuk makan buah-buahan yang dibawa bekalan. Ada buah-buah banyak lah jenis buah, bagi menggantikan daripada kita orang makan jajan-jajan yang tak sedap katanya. Sekarang pukul 7.13 malam dan kami berada di BHP Petrol Kuantan Bypass. Kami sekarang terus shoot nak cari kedai ikan bakar untuk makan malam. Dan tak book lagi mana-mana hotel untuk bermalam malam ni. Tapi untuk hari esok kami akan bawa korang ke satu chalet yang Google ataupun orang-orang review ialah chalet yang ada pantai privacy di Kuantan. Bukan kat Sherating, tapi kat area lupa nama dia, tapi esok kami bawa lah. Jadi sekarang nak solat maghrib semua dan terus ke kedai makan. Dah sampai bandar Kuantan. Yeay. Sekarang kita dah sampai dekat Tanjung Lumpur. So, kita berhenti untuk makan dinner sebelum kita berjalan ke tempat lain. Let's go. So nama kedai ni Super Top. Kedai ni kita nampak buka dan mak ayah kita orang recommend di kedai ni juga. Tengok crowd ramai. Ada sata lah. Buat sata. Kita terus cari meja lah. Ada sata. Jadi tengah cari ikan pari. Oh, ikan pari ada anak je. Siapa? Ikan gebong tak ada. Jadi sekarang pukul 8.09. Orang tu kata memang hari ramai dan dalam masa sejam bos siap. Tapi tak apa, tak rushing. So kita orang beli satu set sata RM10. Satu set kepala ekor RM5 terkumpak wak bar. So cicil lah. Makan. Jadi aku dah cuba. Sata dia sedap, fresh, lembut dan macam manis. Yes. Kepala ekor dia pun sedap. Walaupun comot sikit tapi memang sedap. Sata dia. Sata dia macam saiz mini. Macam just nice lah kalau nak sekali makan. Lepas tu dia lembut and padat isi dia. Oh, kalau datang sini recommended lah. So far okey lah yang makanan ni. Makanan
Lain pun kita tahu. Jadi kita tengok makanan bakar pula macam mana. Kan? Kau makan. Okay. Kan lah. Jadi sekarang 8.55. Ambil masa sikit tapi tak apa sebab nak rasa kan, dan suasana dia best, sejuk. Dan okey. So sekarang ni dah order. Saya akak bakar, petai. Sayur campur, telur dadah satu dan nasi satu. Lagi dah berbayar nanti kita orang share berapa harga kita orang kena. Okay. Okay, so tadi berapa total harga? RM47.70. Untuk seko ikan siakap bakar sambal Sayur petai, campur, sayur campur dan satu telur nasi dadah putih. Oh ya, dan ada telur dadah. So kita orang ambil air suam. Total RM47.70. Sambal dia okey, pedas kan? Sambal dia, kalau korang tahu anak ikan bakar, kita bukan nak ni pun, cuma macam rasa dia, dari segi rasa dia tu, anak ikan bakar dia lagi rasa petai kuat sambal dia tu. Tapi dari segi kepedasan, kat sini memang pedas. Sedap rasa pedas dia. Dan bercakap pasal anak ikan bakar, kedai ni ada 100 meter daripada kedai anak ikan bakar. Oh, so tak jauh je lah. Ya. Faham. Tapi dia punya air asam Jawa tu, air asam, sedap. Sedap. So far alhamdulillah lah, okey lah kedainya, sedap. Thank you for watching. Jadi kami dah sampai Hotel The Leverage Light, 5 km daripada bandar. So harga yang kami dapat dalam 120 untuk satu bilik queen bed. Jom. Bismillah. Jadi inilah bilik queen bed. Okey lah untuk 2 orang. Tandas pun bersih. Okay, complete. Ada tingkap. Ni kami dapat bilik kat atas tingkap lah. So nampaklah kereta. Tapi tak nampak menara lah di sini. Okey, so inilah video untuk malam ni. Sambung esok pagi. Jadi kami parking di depan IPD Kuantan di Arcade Center Teruntum. So ke Kula Kekri tu dalam 100 meter. Dan dah nampak dah ramai orang beratur kan. Tak sarapan lagi ni. Sarapan kek. Tapi jom kita jalan dulu. Kedai kopi Atok ada buka. Buka ke? Okay, ni teringatkan mana Momo kita orang dengan Coki. Momo dan Coki. Miau. Okay, saya nak pergi serve sekejap. Putar rambut. Nak tengok. Wah, real lah. Real lah bang. Mahal sikit lah. Haircut dia 25. Real lah bang. Ni. Wah, boleh duduk dalam tu ke? Yo, style lah, ambil gambar sekejap. Ish. Sekejap yang matching dengan baju biru lah. Matching dengan biru. Ni? Itu bukan. Kalau ni bukan? Bukan. Okay, so kita menghala ke Gula Kekri lah sambil-sambil tu. Kula cakes. Kula cake saya. Tadi daripada Zadi salah sebut lah. Apa? Kula cake. Cuaca hari ni mendung. Just nice. Alhamdulillah. Boleh masuk ke? Boleh. Oh, thank you.
So signature diorang mango cheesecake. Ada krim brulee ya? Nak try? Cheesecake. Oh, ada jual pun cake dah. Oh ni 7. Fancy. 9 inch. Ah, ni tu berapa? Pavlova juga yang ni. Cantik lah. Tak ramai orang. Nak try. So, this is the mango cheesecake. Dan this one is milk chocolate cheesecake. Allah, tamatlah sudah. Kisah kami. Kau memang langsung. Tak estetik langsung video. Sedap. Sedap. Dah tumpah. Okay. Okay, makan. Kita orang dah tapau. Kita orang beli 7 mango cheesecake untuk dibawa balik ke rumah kita orang. Sekarang kita orang kena pergi DIY sebab nak cari ice box untuk simpan kek ni. Harap-harap tak cari lah. Kenapa you tengok I macam tu? Sekarang Sekarang mampu ke kita bawa ni balik berjayanya dengan letak dekat ice box? Dah koyak dah. Nampak masalah lagi lah. Tadi jatuh kek. tu lah tu. Kita nak ke DIY. Cari ice box. Lepas tu nak cari ice. Yes. Katanya kek ni kalau dekat luar dia tahan 3 ke 4 jam. Lepas tu kalau dalam ice box dia boleh tahan lah as long as dia beku. Tapi tak tahulah luar. Sebab kita akan tinggalkan dalam kereta kan. So tak tahulah macam Esok mana. baru kita balik ke. Esok baru kita balik. Jadinya harap dia bertahan lah. Sebab dia very cheese tu kan cair kan. Okay, jom. Dah jumpa ice box ke? Belum. Oh. Kedai mamak tanya ada jual ais tak? Mamak. So, kita masih tak cari lagi tempat makan berat mana. Berat badan ni lah. Nah. Yang boleh tak aku record balik? Aku dah sampai kat DIY area gelanggang futsal UTC. Dan belakang aku pun ada 7-Eleven. So lepas beli ice box ni boleh beli ais terus. Tapi harap ada lah ice box kan. Jom tengok. Dekat DIY tak ada yang macam ice box kabus tu. Hanya yang macam plastik. Tapi pricey a bit lah. So kita tengok dekat Eco Shop ataupun dekat kedai rakan. Dekat rakan ada banyak guys. Wow. Macam saiz ada. Jadi kita orang ingat nak ambil yang muat sini. Mango cheesecake ni dia akan bagi dalam kotak macam ni. Tapi kita nak menjimatkan luar sebab kita nak masuk dalam ice box tu kan. Sebab dalam ni kecil sebenarnya. Saiz dia besar ni je. So, kita akan bawa keluar together dengan sos dia. Kemudian kita lipat box ni. Kita susun dalam box. Okay? So let's go. Bukakan. Jom buka ni. Okay, good. Okay. Simpan box ni. Nanti bila nak bagi baru kita buka box ni dan pasang balik. Good job. So ni yang sudah. Berat. So, kita orang berhenti untuk makan lunch. Sekarang pukul 1:09 sebelum kita orang check in ke Nets Chalet. Kita berhenti kat tepi jalan ni lah. Ada kedai bakso corner yang jual keropok leko. Sebelah ni ada kedai nasi berlauk campur. So, kita orang akan keluar lunch kat sini dulu. Okay. Ini nasi kerabu. Nasi kerabu ke? Kau boleh tak biru?
Jadi kami main lauk ni, daging, ayam, telur, sayur, ikan. Nice one. Betul? 20. Untuk makan. Bismillah. Jadi kami singgah kedai sebelah ni, dia jual goreng-gorengan. Oh, dia ada popes sata semua? Ada. Sedap? Sang goreng pun ada. Racun tepung pun ada. Apa sekali? Apa je? Jadi kita orang beli 3 popes sata, kopok leko, RM2 8 batang. Ini sebatang 80 sen dengan satu otak-otak. So nak makan kejap, lepas tu kita akan terus shoot ke chalet. Yang check in dan rehat-rehat lah semua tu. Dan petang baru kita pergi jalan-jalan ke tempat lain, makan-makan tepung pula. Bakar tepung kan? Oh, there is view. Dadah. Garden Hall. Kita ambil bilik yang kat kau boleh parking one bilik lah kan? Ni senang kan? Reception sini? Sini reception. Kita Tak apa lagi. So, kita orang dah dapat kunci untuk check in. Now, nak pindahkan kereta untuk parking depan chalet. Chalet kita orang kat sini, nombor 11. Betul-betul menghadap dengan pantai. Nice kan? Tak ramai orang lagi. Tapi diorang kata hari ni full booking. Maksudnya semua bilik ada orang lah. Kenapa pula parking sengit ni? So, bismillah. Salam alaina. Okay, ni biliknya. Kita ambil bilik queen bed yang menghadap pantai dan juga menghadap kolam. Okay, sebenarnya kita orang ingatkan yang menghadap pantai tu yang belah sini, tapi rupanya yang menghadap pantai betul sebenarnya belah sana. Assalamualaikum. Cantiknya. Apa yang I cakap lah? Tak apalah kan. So bilik ni sebenarnya menghadap pantai dan bilik yang menghadap kolam. Ada kolam pancing lah belakang ni. Boleh tengok orang pancing. Siap ada apa? Beranda lagi. Ha gitu. Siapa yang minat mancing boleh lagi mancing. Kat belakang ni kan. Tapi kita tak tahu harga dia berapa. Untuk pengetahuan, bilik ni ada aircon yang best. Harga dia 150 saja. Ada extra single bed kat sini kau nak pakai. Landas pun dalam bilik. Landas pun dalam bilik. Ini toilet dia. Alhamdulillah bersih. Semua okey. Kan, bersih kan? Macam itulah. Di mana-mana bawa extension for Penting view ni cantik. oh, cantik. So sekarang pukul 5.30. Cuaca baik. Ya. Walaupun cerah tapi tak panas. Kita nak ke mana? Tak panas pun. Cerah. Kita depan pantai. Cantik kan? Wah. Nak ada mandi tak? Belah sana tu? Atau belah sana dia celandai kan? Kita turun dulu lah. Selalu orang kata start dengan kanan. Ke kanan? Start kan? Kawasan chalet ni, dia punya facility pun quite bagus. Sebab dia ada pondok-pondok macam ni. Dan ada buaian. Mana-mana family yang nak buat apa makan-makan sesantai atas pondok kan. Kelah nampak? Semua cukup. Holiday pun sesuai kan? Dan kawasan dia lapang untuk budak-budak boleh lari. Cuma dekat sini dia ada batu. Rasanya batu ni dia letak untuk kurangkan ombak tu untuk naik ke atas. Sebab dia kata bila air pasang, air cantik, dia akan naik sampai atas. What's that? Betul, macam Biadab pula.
Janji lah bilik ni. Yang bilik ni pula Direct bilik keluar yang tutup depan facing sea view. Tak siap bilik ni 5 orang boleh masuk. Nice lah untuk family. Jom. Ha? Silau. Silau lah. Sini. Sikit. Yang tu. Silau. Tahan sikit. Tahan sikit, pandang. Boleh pandang tu. Hai. Silaunya. Cuaca baik. Tapi tak panas. Cuma dia Tak panas. Silau. ulang balik macam kau. Ni kita nak buat apa ni? Jalan-jalan. Jalan ni. Rasa sini lembut. Macam lumpur. Macam magic sand kan? Yang tuang-tuang tu dia terbalikkan waktu. Dan pantai sini memang privacy lah. Orang tak ramai, tenang. So kat sini memang sesuai untuk yang macam nak escape sekejap daripada kesibukan. Nak kata jernih pun jernih. Tapi tak sejernih Cerating, tapi still okay. Dan by the way, tadi orang reception kata nak mandi boleh, tapi kena hati-hati juga, kadang ada bobo. Tapi so far orang yang mandi semalam pun semua okey. Tapi just hati-hati. Dan bobo pun ada di mana-mana saja. Ni kami nak pergi ke Teluk Cempedak, pantai Teluk Cempedak, nak tengok ada apa sana waktu petang ni sebelum malam jema. Okey, jom pantai Teluk Cempedak. Ni lorong belakang chalet kita orang. Dan ni adalah kolam. Kolam waktu petang ni ramai orang. Berkemungkinan orang yang duduk dekat chalet ni pun datang untuk pergi mancing kat sini. So sambil-sambil tu bercuti. Kena lepas ikan. Mana? Alah, tu ada yang tengok belah sana ramai ya. Ni belah sini ramai. Okay. Ada kedai makan? Mana? Ada masak. Nampak? Ada gorengan. Mungkin orang yang order dekat ni lah sambil mancing tu kan. Ramai rupanya. Betul. Ni mungkin yang ambil chalet yang untuk depan kolam. Macam kat Langkawi kan? Kita parking kat mana ni? So kita parking agak macam terjumpa jugalah dekat sebelah Hyatt Regency. Hyatt. So belakang ni ingat tak ada laluan, tapi kat sana tu ada laluan dalam masuk ke pantai. Kat belah situ. So sekejap lagi kita tengok. Jadi sekarang kami berada di pantai Teluk Cempedak dengan laluan rasi. Dia rasi pun ramai dah sini orang sini. Semua pelik Selangor KL. Sebab kat tempat ni mostly dah penuh. Jadi pergi sini tapi add our own risk ya. Oh, cantiknya pantai. Wah. Wah, Wah, ini tu. tak sure. Jadi gambar. Oh, kan nak turun belah sana? Pusing. Let's go. So ni apa tu? Duduk Hyatt Regency.
Cantik kan? Alhamdulillah. Wah. Sekarang lagi 15 minit untuk pukul 7. Inilah keadaan dia di pantai Teluk Cempedak. Kat sana memang ramai. Ni heat urgency. So kita tanda berbelakang tadi tu. Jadi kita orang plan untuk berjalan-jalan kat pantai Teluk Cempedak ni. Dan kalau okey, mungkin makan sini. Sebab dalam beg dah bawa dah tikar, air, essential yang patut. Tak ada masalah pun kalau nak terus piknik kat sini. Sini cantik lah. Kan? Sini ramai kan? Jadi bandingkan dengan pantai chalet yang kita menginap hari ni, sini vibe dia meriah dan ramai lah. Tapi kalau nak mencari ketenangan dan privacy tempat tadi, lagi best kan? Cuma pasir dia dekat sana dia macam agak, dia macam gelap tau. Tak tahu nak cakap sana pasir macam mana. Sini dia warna putih. Tapi okey je. Still pantai yang sama sebab dia bersambung. Cuma sini meriah lah. Sini meriah lah. Tapi kalau korang nak privacy ke area sana, nampak orang main layang-layang. Okay lah, sekarang pun dah nak 7. Oh tak nampak okay, tak apa. So jom kita cari kedai makan malam. So dah buat video dah. Oh ya, nak buat video lah. Tak apalah sebagai kenang-kenangan. So sekarang mencari kedai makan. KFC, McDonald, Loteng, Caji, Falimat. Ada jalan-jalan Japan dekat ujung sana. Marilah kita round-round sini. Nak tengok kedai makan mana yang kita akan pilih. So nak clarify balik, bukan jalan-jalan Japan. Itu cuma nak bagi tu jalan-jalan Japan berada di Berjaya Mega Mall Kuantan. Bukan di sini. Bukan di sini. Itu ada kedai cenderamata. Tapi itu kan jalan-jalan Japan lah. Itu kedai cenderamata Teluk Cempedak Sdn Bhd. Okay, marilah cari makanan lapar. Penat kita berjalan-jalan di pasir-pasir. Kedai cenderamata pun banyak. Cuma tak ada kepul ekor lagi lah. Ataupun sata. Ni tempat budak-budak suka ni. Apa layang. Cantiknya Malaysia. Banyak lagi tempat menarik di Malaysia ni. Nanti kita orang bawa korang tau. Kita bawa. Itu ke dekat makan-makan. Banyak. Dah hilang belon tu. Lagi sekali deh. Oh Oh, balik Kampung. ada. Jadi kita orang decide untuk
tak makan sini. Makan sini lah. Kita orang makan kat tempat lain tempat sebab lain. nak explore tempat lain. Ha. Plus dekat sini banyak makanan yang ringan-ringan. Kita orang nak makan makanan berat terus sebab agak lapar. Ya. So jomlah kita beransur ke kereta. So Jom. slow. Okey, classify kat balik. Sini ada masakan panas. Tapi kita nak makan sini. Kat tempat lain. Ha. Nak explore tempat lain kan? Jom. Sini ada surau, ada tandas. So nak mandi, solat semua okey lah sini. Hello. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Hello. Oh. Allah, ya Allah. Cakap orang. Say something sikit. Apa cakap saya? Sekarang sudah masuk waktu maghrib. Sebelum gerak, marilah kita naikkan kewajipan. Sambil tu kita nak kongsi beginilah suasana malam di pantai Teluk Cempedak. Masih meriah dan cerah. Okay, jomlah gerak makan, jom gerak makan. Ya. Gerak makan jom. So sekarang kami berada di Arzak Ikan Bakar. Dia memang sekali jalan ke chalet tadi, dia masuk dalam perumahan kan. Tapi tak sangka ada kawasan macam ni. Kedai ni kita orang jumpa kat TikTok. Isteri saya jumpa, sangat bagus. Dan kedai ni sebelah laut. Mari kita tengok. Dia jual-jual apa lagi. Pilih makanan lauk. Ya, so lauk untuk malam ni adalah pari masak sambal, telur pula, sotong masak tepung, goreng tepung dengan tom yum lah. Dan alhamdulillah rezeki dapat ngam-ngam, terus duduk dapat tengok laut. Ada lauk ya. Sebab belah sana semua dah penuh. Penuh. Ramai gila orang. Tapi dia punya staff tu sangat friendly dan bagus. Dia tolong cepat-cepat cari meja mana yang kosong. So dia nasihat korang cuba datang awal lah untuk dapat tempat yang baik. Okay. Di makanan untuk bakaran goreng tepung dah sampai. Tinggal tom yum. Bismillahirrahmanirrahim. So Sedap. sotong dia macam ni. Crispy. And sos dia pun sedap. Sos sedap. Wasam sedap. Sambal ikan pari dia sedap. By the way nasi tak sampai lagi tau. Tapi kita lanjut nak rasa makan sotong. Makan. Sedap. Malam ni malam-malam kedai ni sedap. Tapi harga tak tahu lagi. Nanti kita orang share okay. Makan. Kita ada tom yum campur. Isi dia banyak. Uish. Pekat lah. Kita rasa kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Pedas. Dia macam pedas-pedas manis. Boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan. Kami dah bayar. Total adalah RM73. So ni harga dia. Tak nampak lah. Pari 32, sotong 30, tom campur RM9 dan nasi RM2. Dan repeat, yes. Kenapa? Kata. Kalau per 5 bagi berapa? 4.5 per 5. Sebab lama sikit lah tadi sebab ramai dan nasi dia baru nak masak. So far korang boleh datang lah. Recommended. Okay, jom Jom balik ke malam ni. chalet. Kunci kita. Oh, inilah katak tu. Katak. Jadi kami dah sampai chalet. Tadi ada kemalangan sikit berlaku lah, di mana kunci sebenarnya tertinggal dalam bilik. Tapi alhamdulillah bantuan pantas daripada staff kat sini dan tolong kami bukakan pintu. Dan diorang pun, kita minta maaf lah, dan diorang pun jalan yang baik, tak apa. Baguslah, recommended lah chalet sini. Dan sekarang kita orang nak
jalan-jalan kat area depan chalet. Ini suasana malam di chalet ni. So nak lepak boleh sebab ada meja, lampu. Cantik langit. Sini lah. Ha. Sambil tu kita colour-colour. Menikmati suasana tepi pantai. Let's go. Wah, air naik lah pagi ni. Tengok tu, dia dah naik sampai depan tu. Air pasang. Lemak mati. Duduk sini Syarah. Makan duduk kita ambil ada kat meja. Tunggu nasi lemak pula. Tunggu, nasi lemak. Lemak. Nasi lemak dah sampai. Nasi lemak telur mata. Sambal tu nampak sedap. Jadi kita try. Makan ni dulu. Macam mana sedap? Makan. Sedap. Sedap. Jadi total makan untuk pagi ni adalah RM8. So untuk reviewnya, nasi lemak sedap, nasi berlemak. Ni bukan nasi macam nasi dagang. Ya, dan berlemak sedap. Ada halba. Dan sambal bilis, memang ada bilis sama tu. Sedap. And then canai dia memang lembut dan roti canai jenis macam orang Melayu. Manis-manis sendok. Benda macam tu. Kuadal dia manis sikit tapi okey je, sedap je. And Terus separuh masak dia pun, satu set RM1.5 je. Ya, Murah. betul. So kalau korang datang ni, jemput datang ke nasi lemak Mak Teh dekat Balok ni, dan datang awal pagi lah. Okey. Sekarang kita nak balik ke chalet dan enjoy pantai sebelum kita orang check out balik. Okay. Bye. Jadi on the way balik kita orang singgah ke Keropok Amanina. 2 km je daripada chalet. Hai, Assalamualaikum. Ada goreng, ada rebus. Kakak tu buat. So kat sini memang buat direct lah. Ni saya boleh makan terus. Ni rebus. Ni yang goreng. Saya record sikit kan
Di aku ambil 3 popes sata, 1 kari lipat kentang, kari lipat sardin. Lepas tu beli 1 set kopok leko. Lepas tu nak beli yang frozen lah untuk bawa balik. Frozen kari pap ada. Frozen kopok leko pun dah nak habis dah. Sekarang walaupun baru pukul 12 lebih, banyak habis. Kita belilah frozen kopok leko. Macam-macam lagi. Ni apa? Rebus kan? Panas. Sedap lah macam benda dia. Ikan masin. Ayah makan tak? Makan ikan masin. Yang mana nak ambil? Jadi kita orang ni rebus. Nak frozen. Nak leko. Dan sos cili pun memang buat kat sini. Semua ambil. As long as dia sejuk sebab dia dah frozen dah. Rasanya rebus ni Boleh. tak adalah atas ni. Boleh je. Okey dah. Bagi dia sejuk je. Okey. Okey. Mana? Kau apa tu? So yang ni cuba Popea Sata. Akak tu memang recommended. Crispy-nya. Mantap. Alhamdulillah. Kopok leko ada? Macam mana? Sedap. Tengok kopok leko dia bentuk dia macam ni. Tengok kopok dia. Memang bentuk dia macam ni tau. Tapi rasa dia sedap. Rasa cukup ikan. Hati ya. Takut nampak. Okay. Ayam. Dia tak rangut tapi dia macam Dia yang tebal-tebal isi ikan banyak. dia sedap kan? So far memang sedap. Yang sata tadi, popes sata pun memang recommended sedap. Ya. Yeah. Aku sedap pas malam ni. Okay, nice. Recommended lah. Lepas tu kita orang ambil kari pap juga. Tip stop kedua kita orang adalah Sata dan Otak-Otak by Abang Cowboy. Yang ni pun recommended. Isteri aku cari kat TikTok. Jom nanti cuba. Satu. Satu kan? Share. Otak-Otak ada bang? Habis dah. Habis lah Otak-Otak. Kalau panggil apa habis dah. Alah. Otak-Otak habis geng. Tuang pun dah habis. Oh, sorry eh. Dekat sikit eh. Boleh, boleh. Otak-Otak habis lah. So, ini kita try Satar yang viral juga dekat TikTok. Okay, jom kita cuba. Nama dia apa? Sata Abang Otak-Otak. Cowboy. Abang Cowboy. Sebenarnya panas tadi tapi dah Otak-otak dia dah habis. Otak-Otak habis geng. Orang kata otak-otak dia sedap. Jom try Tapi bismillahirrahmanirrahim. it's okay, kita try Sata dia. Otak-Otak beberapa tempat kan? Haa. Ni wheel lah. Tapi kami tak tahulah kalau kat Kuantan tempat lain ada lagi okey, tapi Sedap. so far selama kita orang cuba kat sini so sedap. Kalau dah sedapnya maksudnya otak-otak dia sedap jugalah. Kalau cara perbuatan inti dia macam tu. So memang recommended. Satu batang je RM2. Satu batang tu set kan? Haa, RM5 kan? Rasanya Rasanya lah RM5 tadi. lupa dah. Tapi tak apa. Kedai Dan- tu kat tepi jalan. Belakang tu pantai. Orang waste je. Sata dan otak-otak Abang Cowboy. Yang tadi kita ingat tadi, semua sederet jalan. Lepas ni pit stop ketiga, kita pergi check roti pong pula. Okay, bye. Bye. Ada frozen tau. Okay, sekarang kita ada di roti pong cikgu nombor 2. Ni branch kedua lah. 1 meter daripada Cowboy tu. Dekat Berserah. Yeay. Terima kasih. Dah siap tak? Bukan eh? Wow. So memang diorang buat fresh daripada oven lah, direct kat sini. Ambil video Kak? Boleh. Signature kat sini apa tak? Nature kita planta. Planta. Buat kat sini.
So, ni apa? So yang ni kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ui lembutnya, ya Allah. Cantiknya. Ya Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Kaya bol. Dia macam kaya pis biasalah. Tapi yang buatkan dia lain adalah roti dia. Dan kebetulan memang panas. Yang panas. Baru angkat. Angkat. Tu. Nice. Mantap lah. Tengok lembutnya guys. Mungkin sebabkan pelantar, Oh, dia dekat atas je. dia mungkin kat atas atau kat dalam dah cair. Dia dah siap tak hantar tapi kita rasa ni bawah ni minyak hantar tu. Ke pelantar memang kosong? Hantar kosong? Kosong tapi rasa macam masing-masing pelantar tu dia. Rasa? Kita tengok yang tengah ada inti. Oh ni pelantar dia, kuning-kuning ni. Oh. Dia macam kosong-kosong. Rasa memang dia ada jenis kosong. Kan? Dia rasa signature memang pelantar lah. So mungkin orang ada yang suka kosong je. Dan kita orang juga tapau roti kacang. Tapi tu nak pergi mak ayah. So guys, ini pun tempat wajib singgah kalau on dia nak balik ke Kuala Lumpur. So next stop ada lagi ke? Next stop ada? Jom. Kita berada di pit stop terakhir, iaitu di Gambang. Ini special request daripada mak ayah untuk beli keropok kat sini. So nak pergi sini just waste Gambang. Nanti kita letak kat description. Jom. Yo, oh, letak sikit. Jadi dia letak. Letak dekat Yeay. ikan parah dia. Tambah je tinggal kan. Apa beza yang kuning dengan hijau? Sekian, itu saja video untuk kali ini, iaitu trip ke Kuantan. Terima kasih kerana menonton sampai sekarang. Jumpa lagi pada episod datang. Aku cuba. Bye. Ha, tu monyet.